Jadi nak buat obat, nak buat penawar, jangan air hok rebus dengan api. Okey? Baik, nak ajar ni. Start malam ni, siapa yang ada darah tinggi, siapa yang ada kecil manis, siapa yang ada kolesterol, siapa yang ada lemak tepu, tolong beringat. Siapa yang asid urik tinggi, gout, bukan go out. Gout. Kalau go out, tak sebab obat dah lupa kubur. Mati ya go out. Gout. Siapa yang ada penyakit gout, cuba amal. Ambil buah lemon. Buah lemon. Amal tiap hari tak apa. Buah lemon, belah dua, perah air dia lebih kurang 1 sudu besar. Perah air lemon 1 sudu besar, kucar dalam segelas air mineral ataupun air tapis. Sesudu air lemon ni, ubah dalam gelas dengan air mineral atau air tapis. Ayat yang kena baca, yang pertama Al-Fatihah 3 kali. Baca Al-Fatihah 3 kali, air lemon atau dalam gelas ni. Lepas Al-Fatihah 3 kali, baca 3 kul. Sekali. Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu bin nas, baca sekali-sekali. Dan yang terakhir, tutup dengan selawat Nabi 7 kali. Selawat pendek boleh, selawat panjang boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam pun boleh. Baik, setelah selesai 3 bacaan tu, air tadi amma minum. Waktu mana paling mustajab? Sebelum tidur. Dia akan proses habis segala makanan hok dalam perut kita dengan air yang kita baca ruqyah hadis. Jadi amal ni antara amalan saya kot ni. Lepas berobat saya buat gitu lah. Nak pulih balik kita letih dalam badan kita. Jadi amal tu nombor 1. Cuba amal. Darah tinggi ke, kecil manis ke, kolesterol ke, lemak tepu ke, asid urik ke, ni lah penawar dia, lemon. Baik. Ada kena tambah dah ni. Kita ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sebut hadis? Garam. Ambillah sebuku garam. Garam kasar, letak dalam tu. Ia penawar sihir. Kalau kita amal tiap-tiap malam, insya-Allah kita dicegah daripada terkena sihir santai orang. Garam wajib sebab disebut dalam 3 hadis penawar sihir, obat untuk benteras, untuk nak cegah sihir. Jadi air lemon ni ubah dah garam sebuku. Jangan ubah sendok, darah tinggi pula. Sebuku je syarat hadis Nabi. Syarat hadis Nabi dia ubah sendok bawah jangan, tapi naik 260. Jadi sebuku garam